Bang, kita tinggal di sini dulu bang. Ni mango bang. Mango bang. Okey bang. Bang apa? Hah? Siap. Okey. Strawberry flavor ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, minta ni bang. Miss berry yogurt satu bang. Boleh. Ni satu kat berapa bang? Satu RM8 bang. RM8. Bang, tak ada sikit bang. Boleh bang. Abang ni macam family ke? Abang dulu pernah buat masuk katak bang kan? Ya betul. Okey. Macam mana kat sini pula bang? Orang cakap buat kerja sambilan. Buat kerja sambilan. Masuk katak buat lagi? Buat. Buat. Dulu abang pernah viral tu pasal cerita apa tu bang? Oh, pasal cerita saya jaga bini saya. Dia bawa lepas bersalin, dia bersalin operation. Okey. Lepas tu dia balik daripada rumah, selepas dia bersalin dia balik daripada rumah, lepas tu dia punya perut tu bau busuk tau. Lepas tu kita nak pergi buka dia punya jahitan. Lepas tu doktor cakap daging kat dalam perut dia semua dah busuk. Hampir kena usus. Lepas tu korek dekat setengah kilo daging buang. Daging yang busuk tu. Kedalaman luka dia 10 cm. Panjang dia 1 kaki. Keadaan bini abang sekarang macam mana bang? Keadaan bini saya orang cakap nak cakap okey, tak okey, nak cakap tak okey pun kena okey kan orang cakap. Tapi kita masih kerap lagi lah pergi hospital lah. Masih orang cakap apa, orang cakap under treatment lah. Yelah, masih dekat hospital. Jadi sekarang abang masih lagi buat 2 kerja lah? Ya, saya masih buat 2 kerja. Kadang-kadang bukan 2 kerja, 3-4 kerja saya buat. Dalam satu masa. Mana yang boleh buat bang? Mana boleh buat, saya boleh buat. Tapi macam kerja pertama, saya utamakan isteri dan anak saya. Itu yang paling penting lah dalam kehidupan saya. Tapi abang kalau buat masuk katak tu biasa abang kat mana bang? Saya sekarang main kedai makan. Mana-mana kedai makan dekat Johor Bahru ni, itu tempat saya lah. Okay. Okey, terima kasih. Sihat selalu bang, satu family bang. Okey, amin. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.